Untuk buasi sangat-sangat baik, sangat-sangat cuca dan suggestkan. Dia sangat-sangat membantu. Assalamualaikum tuan-tuan. Ada sahabat DM cadang tuan. Boleh tak terangkan apa perbezaan kunyit hitam kampung dan kunyit hitam Sarawak? Jom cara tunjuk. Perbezaan kunyit hitam Sarawak dengan kunyit hitam kampung. Kunyit hitam Sarawak pokok dia macam pokok temu. Tinggi-tinggi. Tengah dia berwarna merah hati. Nampak? Daun dia macam ni. Tengah dia ada merah. Pokok dia tinggi-tinggi macam ni. Macam pokok temu. Nampak? Ni kunyit hitam Sarawak. Tu kunyit hitam Sarawak. Cucadang banyak tanam kunyit hitam Sarawak. Ini cucadang ambil pun dekat Sarawak. Kunyit hitam kampung. Daripada segi isi kunyit hitam Sarawak ni, isi dia berwarna biru. Kunyit hitam kampung, ni dia kunyit hitam kampung. Selalu yang diceritakan oleh orang tua-tua, kunyit hitam memang sangat baik. Kunyit hitam yang mana satu yang orang tua-tua selalu maksudkan adalah kunyit hitam kampung. Ni dia kunyit hitam original. Kunyit hitam original ni pokok dia rendah je. Pokok dia tak tinggi pun. Nampak? Pokok dia rendang. Bunga dia kecil. Bunga dia berwarna putih ungu. Ni dia bunga dia. Putih ungu kuning. Nampak? Pokok dia rendang. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada segi khasiat dia, daun dia tak berbau. Daripada segi khasiat dia memang luas lah. Untuk bara, buasi, otak, kecil manis, darah tinggi. Banyak dia punya benefit. Kalau macam kunyit hitam Sarawak, apa yang cerang tahu, kata orang tua untuk pernafasan, peparu, semput, lelah, asma. Ni dia. Kalau orang tak kenal, orang ingat, ni pokok temu lah. Bukan. Ini kunyit hitam Sarawak. Pokok dia tinggi. Memang kunyit hitam juga. Tetapi kunyit hitam Sarawak. Kunyit hitam yang original kunyit hitam kampung adalah kunyit hitam. Ni dia. Kunyit hitam kampung ni dia punya isi berwarna keunggu-ungguan. Dia punya kulit licin. Selalunya popular untuk merawat buasi lah. Tuan-tuan dia ada masalah buasi, iris kunyit hitam ni, potong nipis-nipis, jemur kering, rebus, minum air rebusan ni. Buasi macam mana teruk pun dia dirawat. Tapi kena pantang lah. Cili, jambu batu ladi hitam, buah rambai, daging jangan makan. InsyaAllah ni sekadar perkongsian. Kalau nak lagi perkongsian daripada Cucadam, tuan-tuan boleh komen.